dengan izin, berapakah pendapatan puan yang paling besar di SKB yang you pernah capai? Pernah capai daripada tahun 2021 Sebulan ke sebulan? Sebulan. Oh, sebulan. Pendapatan saya yang pernah paling tinggi sepanjang saya start fokus 2021 tu, paling tinggi saya pernah capai ialah 87,000 sebulan. Itu pendapatan ya? Pendapatan. 87,000 puan. Betul. So saya nak ulang sekali lagi Puan Syah adalah seorang pekerja full time. Bekerja di sebuah syarikat GLC yang terbesar di Malaysia. Memainkan peranan in a senior management, and yet dengan SKB you boleh dapat pendapatan 87,000 sebulan ya. Assalamualaikum. Selamat datang sekali lagi kepada episod 3 Best. Saya Samsul Dan saya Syafiq Abdullah. Apa khabar Syafiq? Alhamdulillah, sihat. How was your weekend? Weekend was great. Saya baru balik daripada Sungai Petani. Kita ada satu program kat sana, Creator Breakdown. Tapi Alhamdulillah lah, all is well. Program tu pun dapat banyak sambutan. Saya can say it's a very productive weekend lah. Okay, baguslah Syafiq. Kereta breakdown pun kata it was a great weekend ya? Ya, betul. Okay, I pun samalah kan, kita sama-sama kat Sungai Petani. Kan, kita ada program kat sana. So, it was a great weekend. It was a very productive weekend. Betul. So, selamat datanglah kepada episod 3 Best kali ini. Dan seperti biasa, saya akan perkenalkan apakah Best ni sebenarnya Syafiq ya. Boleh. So, setiap kali sesi Best ni, kita akan ambil masa untuk menekankan perkara-perkara yang mempunyai implikasi tentang keuangan dan juga kesihatan kepada rakyat Malaysia. Dan kalau seingat saya, episod 2 kita cerita tentang credit card. Apakah kesannya kepada pengguna-pengguna credit card, itu episod yang kedua. Dan episod ketiga, apakah segmen pertama kita kali ini Syafiq? Okey, hari ini kita nak cerita tentang apa nasib rakyat Malaysia lepas 1 Julai kerana SST kembali menggigit. Kalau kita tengok, 1 Julai mungkin satu tarikh yang biasa bagi sesetengah orang, tapi bagi ramai rakyat Malaysia, khususnya ia adalah titik mula tekanan baru. Kerana ini adalah satu tekanan yang senyap, yang menggigit, perlahan-lahan melemahkan dompet kita. Dan hari ini kita akan bincangkan realiti di sebalik SST 2025. Baik, so sesi pertama kita ini berkaitan dengan pelaksanaan Sales and Service Tax SST. Betul. Bermula pada 1 Julai yang tinggal beberapa hari je lagi. Saya ada buat sedikit kajian lah tentang perkara ini, sebab itu yang kita nak bincangkan pada hari ini tentang implikasi SST yang akan bermula pada 1 Julai. Apa yang saya dapat tahu di sini Syafiq, I think it's obvious lah. Golongan yang akan paling tertekan ada tiga golongan. Tapi yang paling ketara ialah orang yang berada pada pendapatan rendah. Mereka ni lah yang akan paling tertekan sekali. Now, kenapa saya katakan begitu? Kalau kita kaji SST ni, sebenarnya cukai ni akan dikenakan kepada makanan. Dan ada yang katakan bukan semua makanan, tetapi makanan import sahaja. Premium kot, macam tu kot ke macam mana? Not really, not just premium, itu gambaran yang diberikan lah, seperti avocado sahaja. Avocado spread. Ya, tapi sebenarnya tax ni akan dikenakan kepada semua makanan import. So ada yang katakan okey lah kalau makanan import saja yang kena cukai. Tetapi kita kena tahu, perangkaan menunjukkan bahawa, saya rasa ramai orang tahu juga bahawa makanan 80% import. So kalau 80% makanan kita diimport, bermaksud 80% makanan kita akan dikenakan cukai. Secara tak langsung naik harga lah. Betul. Dan kalau kita tengok golongan yang saya cakap tadi yang berpendapatan rendah, golongan B40 40 ke 50% daripada pendapatan mereka digunakan dalam makanan yang dibeli. So of course mereka ni akan merupakan golongan yang paling tertekan. Now, satu lagi saya nak tekankan kat sini. Macam Syafiq cakap tadi, what is going to happen yang menggigit, apa lagi terma you pakai tadi? Dia akan melemahkan dompet. Melemahkan dompet
bermula 1 Julai, tapi kita kena sedar walaupun sebelum 1 Julai, saya ada beberapa perangkaan yang saya nak kongsi dengan penonton kita pada hari ini. Sebenarnya sebelum itu pun kita dah mula tertekan. Bermula daripada tahun 2019 hingga tahun 2024, saya nak tekankan beberapa perkara daripada segi peningkatan kos sara hidup. Kerana kos meningkat, gaji tak naik. Alright? Now, kalau kita tengok sebelum 1 Julai pun, daripada tahun 2019 hingga 2024, harga makanan naik 17%. Tapi gaji naik 7% saja. Dia tak balance lah. Bukan saja setakat tak balance, the net difference of peningkatan makanan, harga makanan dan juga peningkatan gaji tu mempunyai defisit 10. Sebab peningkatan 17% kepada makanan dan juga peningkatan 7% saja kepada gaji. So that is a negative 10. Itu satu perkara. Golongan kedua yang akan terkesan ialah golongan graduan. You nak tahu macam mana golongan graduan akan terkesan? Okay. Ini satu lagi perangkaan saya rasa agak menarik. Now, gaji sekarang untuk semua graduan, gaji median untuk semua graduan sekarang ialah RM1,747. Okay. Sekarang kalau you graduate, this is the median average salary you akan dapat. Tetapi dulu, gaji yang mereka akan dapat ialah RM2,100. So saya ulang balik gaji yang akan diterima oleh graduan sekarang ialah RM1,747. Tapi gaji yang diterima oleh graduan dulu ialah RM2,100. So di situ dah ada perbezaan 400. Now you imagine untuk graduan ni yang akan juga terkesan dengan peningkatan SST pada 1 Julai, pada masa yang sama menerima gaji yang rendah daripada graduan yang dulu. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, this is very interesting yang akan tertekan, mungkin kita tak nampak tetapi anak-anak kita, Syafiq. Bagaimana pula SST ni boleh ada implikasi kepada anak-anak? Mari saya terangkan sedikit. Now of course, apa saja dari segi bentuk implikasi kewangan, kita akan ada tekanan dari segi kewangan lah. Dan kita akan ada segi implikasi daripada segi emosi. So itu dua implikasi. Tapi macam mana ianya melimpah kepada anak-anak kita? Saya tengok perangkaan daripada COVID ni. Dulu masa kita mengalami wabak COVID, lockdown. Masa wabak COVID dan lockdown, ramai orang, hampir semua tertekan, mempunyai tekanan kewangan. Bukan saja kesihatan tetapi tekanan keuangan. Sampai ada yang keluarkan white flag dan sebagainya. Minta bantuan lah. Ya, betul. Dan perangkaan ini sangat menarik. Masa COVID tu, penjualan Maggi meningkat 40%. Mi segera lah. Mi segera, ya. Tapi terutamanya Maggi. Nasi meningkat 70%. Okay. Penjualan sayur-sayuran menurun. Dan juga pembelian protein juga menurun. Ini mengakibatkan malnutrisi kepada anak-anak. Yang juga kalau kita tengok perangkaan, kebanyakan anak-anak di Malaysia ni mengalami masalah bantut. Betul, masalah bantut. Okey, itu satu. Dan ia melimpah kepada pendidikan mereka. Bila mereka malnutrisi, bukan saja daripada segi bantut, dari segi fizikal, tetapi perkembangan otak juga. Now, ini result SPM yang nampaknya ada implikasi melimpah daripada tekanan kos sara hidup. Jangan terkejut Syafiq 42% daripada pelajar-pelajar kita tak boleh baca dan tak boleh menulis. 42%. Pada tahun 2025. Ya. 24% gagal matematik. Dan 30% dapat result D dan E. Okey. Dan English pula hanya 10% saja, 10% gagal dan 40% dapat result D dan E. Okey. Dan akhir sekali, last point lah on this Of course semua orang tengah tunggu 1st of July ni. Dan orang cakap of course T20 tak terkesan lah. M40 pun tak terkesan. Yang paling terkesan B40. Tidak benar. Kerana golongan pendapatan rendah B40 dapat sokongan bantuan kerajaan. Bila ada pelaksanaan SST ni. Golongan pendapatan tengah ni tak ada dapat sokongan. Dihimpit lah. Dihimpit. Walaupun mereka sama-sama mengalami tekanan kos sara hidup kerana pelaksanaan SST, tapi mereka tak dapat bantuan. So, secara ringkasnya saya nak ulang, 3 golongan yang akan terkesan secara terus. Orang yang berpendapatan rendah,
graduan dan juga kanak-kanak. Kanak-kanak. Termasuklah golongan Yang M40. ya, M40. M40 tadilah. Betul. Sebab dia tetap kena bayar cukai. Sebab M40 dia punya range, dia ada range dia agak tinggi juga. Betul. Ada yang kena bayar cukai, ada yang tak perlu bayar cukai dan tak dapat bantuan. Betul. Dikenakan pula cukai SST. Correct. Itu yang tajuk kita pada segmen pertama ni. Apa nasib rakyat lepas 1 Julai? SST kembali menggigit. Okey, baiklah. Jadi saya rasa detail yang sangat spesifik, data yang sangat spesifik sebab kalau kita tengok sini kesan jangka sederhana lah. Bila permintaan ni pun menurun secara tak langsung, peniaga pun akan turut affected juga sebab orang dah tak beli kan ataupun orang kurang membeli lah. Okey, jadi sebab itu kami di SKV sangat committed dan saya yakin dan percaya ada benda kita boleh kontrol, kita boleh kawal. Tapi ada satu benda kita tak boleh kontrol, tapi yang kita boleh kontrol adalah pendapatan kita. Macam mana kita nak cari jalan supaya kita dapat tingkatkan pendapatan kita agar kalau SST ni pun berlaku, sekurang-kurangnya kita mampu survive atau can do it better lah. Itu adalah komitmen daripada SKV dan sebab itu SKV ada berkongsi peluang orang kata apa untuk menjana pendapatan. Jadi kalau kita boleh tengok di skrin kita, itulah kita punya founder, mungkin Cik Sam boleh kongsikan sedikit tentang SKV ni. Ya, boleh. Macam apa yang Syafiq cakap tadi lah ya. Kerana pelaksanaan SST ni saya rasa pendekatan yang lebih bijak bukanlah untuk penjimatan. Okay, that's not going to help anymore. Kita kena cari a second source of income. This is the main objective kenapa kita adakan perkongsian BEST ni. Kerana kita nak sampaikan peluang perniagaan yang disampaikan oleh SKV. Now SKV ni, mari saya perkenalkan sedikit lah ya. SKV ni dah 16 tahun. SKV ni merupakan syarikat network marketing yang diasaskan oleh dua founder iaitu Dr. Syed Ayub Mustafa Al-Qudri. Beliau merupakan CEO kita dan beliau juga merupakan medical doctor yang berkhidmat dan mempunyai pengalaman sebagai medical doctor selama 30 tahun. Okay, that is our CEO. Pada masa yang sama, our managing director is Puan Kartikawati yang juga merupakan seorang peguam yang juga mempunyai pengalaman selama 30 tahun. So, kalau orang tanya saya, siapakah di belakang SKV? Jawapan dia mudah je. Kita mempunyai dua pengasas, dua profesional sebagai pengasas. Seorang adalah doktor dan seorang adalah peguam. So, itu adalah orang-orang di belakang SKV lah. Tapi yang lebih penting untuk terutamanya pendengar-pendengar dan penonton pada hari ini, Syafiq, diorang mungkin tengah tunggu ni yang nak berlaku pelaksanaan SST 17 hari bulan ni. So apa yang kita nak sampaikan? Okay. Kalau kita nak cari peluang perniagaan, apa yang kita nak cari sebenarnya? Pada saya lah, pertama saya nak cari peluang perniagaan yang boleh memberikan saya pulangan yang lumayan. Okay. Itu nombor satu. Nombor dua, saya nak cari satu peluang perniagaan yang mudah dicapai. Bermaksud saya boleh mulakan dengan modal yang kecil. Easy entry point lah kita kata. Betul. Easy entry point. So SKV, saya nak terangkan kenapa kita harus pilih SKV sebagai salah satu punca pendapatan kita. Ialah kerana you boleh mulakan perniagaan ni dengan modal yang kecil. Betul-betul kecil. Nanti akhirnya kita akan bagi tahu berapa. Kita akan share. Alright. Right? Dan kalau kita nak mulakan satu perniagaan, kita nak tekankan kepada betapa mudahnya untuk kita melaksanakan perniagaan tu. Di SKV, you tak perlu simpan stok. Ya, kerana segala pembelian penghantaran akan dikendalikan oleh syarikat, ya, terus kepada pembeli. Maksudnya diorang hanya fokus on sales, tapi SKV yang akan uruskan selebihnya lah daripada segi logistik, daripada segi penghantaran, pembungkusan, semuanya diuruskan oleh SKV. Ya, kita tak boleh take for granted betapa pentingnya perkara ini sebab kalau kita nak melaksanakan satu perniagaan, tak mudah untuk mengendalikan inventory. Ya, itu tak satu perkara yang sangat rumit, leceh lah. Ya. Dan keduanya, you boleh melaksanakan perniagaan you semuanya di hujung jari. Online saja. Online. Sebab semua sistem kita dah dibuat secara online. You boleh lihat inventory you, you boleh lihat jumlah kumpulan you boleh lihat jumlah pelanggan you boleh lihat jumlah pendapatan you di hujung jari and in real time. Bermaksud you can run your business dari mana-mana dan pada bila-bila masa. Pada saya, kalau saya nak buat perniagaan, ni adalah faktor-faktor yang saya akan tekankan. Ada lagi, kalau kita betul serius kita nak buat perniagaan,
kita kena tengok syarikat ni adalah syarikat jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Ya, pertamanya sebagai benda yang paling asas. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah syarikat yang at the minimum lah ada lesen perniagaan, Syafiq. Ya. Okey lah. Ya, itu paling minimum lah. Sebab ada lesen pun kadang-kadang ada orang company tak ada lesen pun dia join je kan. So kalau kita betul serius kita nak buat perniagaan, paling minima pilihlah syarikat yang ada lesen. Tapi di SKV ni lebih pada berlesen. Kita adalah syarikat yang dah menerima macam-macam pengiktirafan. Contohnya kita pernah menerima pengiktirafan untuk kita punya jenama. Ya, kita pernah menang Super Brand Award pada tahun 2020. Daripada segi pihak pengurusan, ya, Puan Kartika pernah menang Best Woman Entrepreneur Award pada tahun 2022. Dan award ni tak boleh dibeli Ni tak boleh beli. Ni bukan jenis award yang you beli satu meja, lepas tu you diberikan pengiktirafan. Ni award-award semua yang memang tak boleh beli. Dan of course kita juga dapat Enterprise 50 Award pada tahun 2022. Kita ada ISO certification dan juga ada banyak lagi lah senarai-senarai pengiktirafan yang kita dapat. So SKV ni bukan sekadar syarikat yang mempunyai lesen yang sah menyaga, tetapi kita juga mempunyai berbagai pengiktirafan. Now, last kali saya nak tekankan tentang pengiktirafan ni ialah SKV merupakan satu antara 6 syarikat yang pertama menerima penganugerahan ataupun certification untuk ESG. Ya, ESG itu ialah environmental, social and governance. Betul. Mungkin Syafiq nak terangkan sikit apa dia ESG itu. Okey, kalau kita tengok, ramai orang kata tanya, syarikat you ada ISO. Okey, ISO saya boleh kata, ni pada pandangan peribadi saya lah, another level. Tapi ESG ni adalah satu lagi level atas. Sebab dia memberi fokus kepada 3 perkara tadi, iaitu environment, social and governance lah. Maksudnya, syarikat kita ni memang mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh SIRIM itu sendiri, dan yang paling saya suka khususnya untuk company network marketing adalah bahagian G tu. Maksudnya governance. Setiap apa yang SKV buat, SKV perlu mengikut peraturan ataupun akta yang telah ditetapkan oleh kerajaan 100%, barulah kita boleh dapat ESG tu. Antara scoring ataupun kriteria yang tinggi, dan SKV macam Sam cakap tadi merupakan syarikat yang pertama network marketing yang mendapat ESG. So ini jelas menunjukkan betapa SKV committed dalam meningkatkan nama dan juga brand supaya pengguna kita dan juga kita punya SKV Nexus mempunyai kepercayaan kepada SKV. Dan saya nak tambah sikit tadi untuk syarikat yang stable. Mungkin orang kata saya nak masuk company barulah. Tapi SKV kita dah 16 tahun di pasaran. Betul. So dia dah satu, orang kata apa, kita dah melalui fasa COVID dan kita masih di sini, dan up until today kita masih lagi grow to become a better brand lah yang trusted by our customer. Kalau kita tengok dekat sini, pada tahun ini sahaja SKV membelanjakan sehingga jutaan ringgit untuk memperkasakan produk SKV. Sebagai contoh, kita membuat kolaborasi dengan KOL. Kalau kita boleh berkata KOL ataupun influencer, sebagai contoh kita ada Farah Wen, kita ada juga Wara, dan kita juga ada Madam Mu dan macam-macam lagi. Tujuan kita adalah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai betapa SKV sangat committed nak bantu anak-anak ni. Macam saya ada cakap tadi tentang malnutrisi. Malnutrisi ni bukan sekadar tinggi atau pendek, tetapi masalah membaca. Sebab saya menjangkakan kalau zaman dulu mak ayah kita tak pandai baca, mungkin sebab dia tak pergi sekolah. Tapi 2025 you tak pandai membaca atau you ada speech delay, this is something that we have to look into lah. Sebab facility banyak, info banyak, tapi kenapa ada masalah ni lagi? Sepatutnya tak ada. Okey, dan kita juga bersiaran di beberapa stesen radio. Sebagai contoh, kita ada di Trio Petang Sinar, kita ada beberapa segmen, kita ada Sinar Radio Ads, kita ada muzik retro terbaik, dan kita juga berada di Hot FM dalam siri Otak Bijak. Kita juga ada masuk siri CSR KJ, lepas tu kita ada CSR Farah. Ini antara segmen-segmen di radio, dan bukan itu sahaja, Dr. Syed juga dijemput untuk bersama-sama bersiaran di radio untuk satu program iaitu Hot Squad.
Dan tajuk untuk program ni adalah Bina Generasi Otak Bijak Hidup Hebat. Kerana Dr. Syed adalah doktor perubatan. Ini yang kena jelas, doktor perubatan 30 tahun pengalaman. Jadi kita boleh katakan he is the man behind the product. Produk ini dihasilkan oleh doktor perubatan dan juga kita punya tim nutritionist. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang SKV. Jadi sekarang kita nak zoom in kepada segmen kedua kita, iaitu kita nak cerita tentang kesihatan. Okey, kejap. Sebelum tu Syafiq, saya rasa penting untuk saya tekankan kenapa kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan penonton kita, kenapa kita menjalankan marketing exercise ni. It's very important untuk kita faham di mana kalau kita tengok apa yang Syafiq kongsi tadi, KOL yang kita engage with, posting Farah Wen mempunyai 8.1 juta views, ya. Posting Wara mempunyai 530,000 views, ya, dan Medamu mempunyai views sebanyak 320. Now, kenapa kita melaksanakan marketing exercise semua ni? Ada beberapa sebab. Pertamanya, ia akan memperkenalkan SKV kepada pasaran. Kita akan memperkukuhkan brand presence dan juga kita akan memperkukuhkan brand trust. Ya, jadi orang ada kepercayaan terhadap produk tersebut, terhadap jenama kita. Ini akan membantu kita kalau kita nak buat satu perniagaan. Ya, ianya akan jadi sangat mudah untuk kita perkenalkan produk ini kepada pasaran, kepada pelanggan kerana dah ada kepercayaan kepada jenama tersebut. So saya rasa ini adalah satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Kalau anda benar-benar ingin mencari satu syarikat untuk anda memulakan perniagaan, kita kena tengok sebuah syarikat di mana ianya boleh betul-betul membantu kita untuk memperkenalkan produk ni kepada pasaran, ya, kerana dah ada brand trust dan juga brand presence. So dengan itu bolehlah kita masuk ke segmen kedua kita. Okey, baiklah. Untuk segmen kedua, kita nak zoom in sikit tentang topik yang saya rasa perlu diberi perhatian dan mungkin ramai orang yang terlepas pandang, iaitu tentang diabetes. Okey, so segmen kedua kita ialah 60% rakyat Malaysia hidap diabetes, krisis senyap yang kian membunuh. Ya, saya ulang balik ya. 60% rakyat Malaysia hidap diabetes, krisis senyap yang kian membunuh. Nah, kenapa dia kata krisis senyap ni? Sebab daripada apa yang kita faham, ya, ramai orang tak tahu pun dia ada diabetes. Dia tak tahu pun dia ada kencing manis. Dia tak tahu, ya. Kemudian bila dia dah mula menghadapi simptom-simptom, bila ambil kadar gula dalam darah, baru dia tahu. So, boleh dikatakan 60% rakyat Malaysia hidap diabetes ni mungkin lebih daripada itulah. Sebab jadi ini yang dah dikesan. Okay, apa maksud 60% ni tuan-tuan dan puan-puan? Bermaksud, kalau kita susun 10 orang, ya, 6 orang daripada 10 orang tu ada kencing manis. Betul. Dan saya nak tanya Syafiq, kita cuma perhatikan ahli keluarga terdekat kita. Ada tak orang antara ahli keluarga terdekat Syafiq yang mengidap diabetes? Saya jawab dululah. Okey, saya menjawab dulu. Kalau saya ada, ya. Okey. Saya ada, ya. Tak nak cakap lah siapa, ya. Okey, tapi adalah. Keluarga terdekat, ya. Beberapa orang yang mengidap kencing manis. Ini keluarga terdekat ni. Syafiq macam mana? Okey, saya tak ada kerana nenek saya dulu ada. Jadi nenek saya dia ada diabetes. So bila dia ada diabetes, kita satu keluarga ada sense of awareness lah. Kita tahu sebab kita aware. Tapi datang daripada nenek saya, atuk saya dan kawan kepada mak saya lah, nama pun saya tak nak sebut, quite severe juga. Sebab dia bermula, okay, kalau you tengok diabetes ni, alah kencing manis je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, diabetes is not just diabetes. Dia akan affect you punya organ. First kali dia akan tangkap mata. Saya tengok mata dia dah start tak nampak. Bukan itu sahaja, dia start ambil dia punya buah pinggang. So dia kena pergi dialisis. Dan dia jadi sangat kurus. You hidup, tapi mungkin hidup you kurang sempurna disebabkan oleh diabetes. Dan saya tanya mak saya, macam mana kawan you boleh kena diabetes? Rupanya dari segi pemakanan, khususnya kalau you suka minum yogurt yang manis-manis tu. Kita nak minum yogurt mungkin untuk sihat kan, tapi mungkin manis, kuat minum manis. Jadi sebab tu family saya ada kesedaran,
termasuk saya pun, dan kopi yang kita minum ni adalah Afia Zero. Produk SKV ya. Produk SKV yang kopi you boleh enjoy tapi kalori sangat rendah lah. Zero sugar. Betul. Jadi kalau kita tengok kat sini statistik, setiap tahun diabetes ni semakin meningkat, dan apa yang kita merisaukan ialah pada tahun 2025 peningkatan dia adalah hampir 21%. Kalau pada tahun 2006 dia hanyalah 11%. Tapi sekarang budak-budak pun terdedah juga dengan diabetes ni, khususnya yang ada obesiti. Dan kerajaan membelanjakan sehingga 5 bilion setiap tahun untuk menangani masalah diabetes ni. So saya boleh kata dia adalah satu kes yang sangat serius. Dan kalau kita tengok sekarang, saya tanya Sam lah, agak-agak diabetes ni remaja ke atau dewasa yang ambil gula banyak? Remaja atau dewasa? Remaja saya rasa. Yes, kalau kita tengok statistik, lebih daripada 63% remaja dan 47 dewasa mengambil gula melebihi saranan daripada WHO atau World Health Organization. Dan kalau kita tengok dekat sini, 42 remaja dan 34 dewasa makan lewat malam, dan inilah menyumbang kepada masalah obesiti dan juga risiko diabetes. Jadi macam saya cakap tadi kan, kalau kita susun 10 orang, 6 orang ada diabetes, ataupun dalam satu bilik mestilah akan ada lebih kurang 6 orang yang ada masalah diabetes ni. Jadi sebab itulah kita di SKV committed untuk keluarkan produk-produk yang bagus, dan bukan itu sahaja, SKV ada bermacam-macam produk, dan salah satunya ialah Afia. Dan hari ini kita nak ketengahkan satu produk. Kalau kita tengok di skrin sekarang ni, inilah dia, Defense. Okey, Defense ni boleh membantu meningkatkan immune sistem kita. Ataupun mungkin Sam nak kongsikan sikit apa yang ada dalam Defense ni. Baik, secara ringkasnya, Defense ni adalah produk untuk memberikan peningkatan daripada segi imunisasi. Ya, increase your immune system. Dan bagaimana ianya berlaku? Kerana ingredients dia lah, ya. Kerana kandungannya. Pertamanya, Defense ni mempunyai cendawan susu harimau. Ya, itu adalah satu kandungan yang unik kepada Defense. Tinggi antioksidan. Ya, tinggi antioksidan. Dia ada buah kamu-kamu. Kalau Syafiq suka makan orange, di mana orange pun tertakluk kepada produk yang akan kena SST. Ya, akan naik harga tak lama lagi. Ya, betul, akan naik harga tak lama lagi. So, kita makan orange kerana kita ingin mendapat khasiat vitamin C. Betul. Tapi buah kamu-kamu yang terdapat antara kandungan dalam Defense ni mempunyai 60% lebih tinggi vitamin C-nya daripada orange. So, okeylah, mungkin kalau harga dah terlalu tinggi kerana dah dikenakan SST. So kita boleh makan Defense. Of course dalam Defense ni mempunyai vitamin C dan juga vitamin D. Semua ini akan mempertingkatkan tahap imunisasi. Ya, ini adalah produk yang menjadi pilihan sewaktu Malaysia dilanda wabak COVID dahulu. Right? Produk yang diformulasikan oleh Dr. Syed. He is the product formulator, dan juga ini merupakan produk pilihan macam saya cakap tadi during COVID. Kalau semua masih ingat, dengan satu tagline yang dikatakan kita ikhtiar. Ya, so this is Defense. Ini untuk mempertingkatkan tahap imunisasi. Saya dengar COVID pun dah naik balik. Just to add, untuk COVID sad to say lah sebenarnya, dah mula ada kes kematian. Saya tak dapat statistik dia lagi, tapi dah mula ada kes kematian. Jadi benda ni harus dipandang serius seiring dengan diabetes juga. Tapi sekarang ni tengah COVID, jadi kita boleh amalkan Defense ni sebelum dia jadi semakin serius. Ramai orang yang ambil produk bila dia dah kena. That is a very wrong perception. Kita sepatutnya amalkan produk ni sepanjang masa supaya immune system kita sentiasa berada di peak point. Seperti apa tu yang peribahasa yang kita dah dengar daripada kecil lah, prevention is better than cure kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul, dan kita kena faham suplemen ni makanan tambahan, dia bukan ubat. Betul. Dia bukannya kita ambil bila kita sakit. Dia kita kena ambil bila kita belum sakit, ya, supaya kita dapat prevent
chronic illnesses. Alright. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, macam saya katakan tadi, kita ada produk health and wellness dan kita juga ada produk yang kita panggil lifestyle dan kita pun ada kosmetik dan makanan sunnah. Okey, sebelum tu Syafiq, mungkin you boleh go back sekejap dekat health and wellness tu sebab saya nak tekankan satu perkara. Okey, boleh? Alright. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dalam apa yang tertera dekat skrin ni, ya, salah satu produk yang kita dapat lihat di situ ialah Vitex. Ya, Vitex adalah produk yang cukup berkesan dengan beribu-ribu testimoni untuk mereka yang mempunyai penyakit diabetes. Seperti apa yang kita katakan tadi lah, implikasi kesihatan dia. 60% rakyat Malaysia mempunyai penyakit diabetes dan Vitex yang tu, okey. Yang botol merah lah. Botol merah tu ya, adalah produk yang sangat berkesan untuk menangani penyakit diabetes. Sebab apa yang kita tak nak ialah kita tak nak amputate lah sebenarnya. Itu yang paling kita risau lah. Maksudnya kena potong jari, kaki, kena potong. Itu dah severe lah. Jadi mengubati dan boleh amalkan produk Vitex. Dan kita ada juga makanan sunnah. Dan seterusnya, tadi saya pun ada cakap tentang malnutrisi. Budak-budak ada speech delay, dia tak boleh baca kerana kurang nutrisi. Dan kita ada satu iaitu champion produk kita iaitu SKV Mindtropic. Alright, ini produk utama SKV sekarang ini. Di mana kalau anda dengar iklan di radio ataupun anda nampak di social media, kita sedang menjalankan marketing exercise untuk produk Mindtropic ni lah. Mind Booster campaign kita sekarang ini. Now, Mindtropic ni apa dia sebenarnya Syafiq? Ini adalah produk untuk mempertingkatkan tahap kognitif ya, untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Pertamanya saya ingin terangkan kandungan yang terdapat di dalam Mindtropic ni lah. Boleh? Penting walaupun mungkin kita tak faham sebab nak sebut namanya pun susah ya. Dalam Mindtropic ni dia punya active ingredient ialah phosphatidylserine. Okay? Phosphatidylserine ni adalah the main product yang terdapat dalam SKV yang dapat mempertingkatkan tahap kognitif kita dan anak-anak. Terdapat juga ashwagandha, Bacopa monnieri, selenium dan magnesium. Dan pentingnya tentang Mindtropic ni, dia meningkatkan fungsi kognitif nombor satu dan dia dapat menangani tahap stres kita. Kedua-duanya. So pada saya, kombinasi yang terbaik ialah defense dan juga Mindtropic. Now, kalau kita cerita tentang kesihatan anak-anak bukan saja kita nak anak-anak kita pandai, tetapi kalau anak-anak kita setiap bulan, ada anak-anak kawan saya setiap bulan akan sakit. Oh. Ya, setiap bulan demam. Sakit, setiap bulan demam Jadi apa yang kita nak terbaik untuk anak-anak kita ialah mereka yang sihat, mereka yang cerdik dan juga mereka yang socially adaptable sebab ramai budak-budak sekarang ni, kanak-kanak sekarang ni, dia not sociable. Dia duduk rumah, dia stres. Kita mungkin tak sedar tapi tahap tekanan anak-anak sekarang cukup tinggi. So amalkanlah Mindtropic atau Mindtropic Junior dan juga defense. Kedua-duanya untuk diri kita dan juga untuk anak-anak. Marilah kita sama-sama sihat dan marilah kita sama-sama cerdik dengan produk-produk SKV. Alright. Okay, saya nak tambah sikit. Untuk Mindtropic ni, ramai orang yang beli Mindtropic, bagi dekat anak, bagus. Tapi kena ingat, you pun kena amalkan Mindtropic kerana kerja hari ni kadang-kadang kita stres, banyak workload, kita nak tidur dengan lena, kita nak mood yang best. So saya sendiri amalkan Mindtropic dan kerana apa? Salah satunya ialah saya boleh lebih fokus sewaktu kerja, dah kurang masalah lupa dan yang paling saya suka ialah sebab rasa dia sedap. Ya, betul. Memang sedap. Sebab saya baru ambil tadi. Okey, jadi kita dah cerita tentang ekonomi, tentang SST, how it going to affect kebanyakan rakyat Malaysia. Kita dah cerita tentang diabetes, iaitu tentang kesihatan. Dan sekarang kita nak masuk satu lagi segmen. Kalau kita tengok dekat sini, kita nak masuk segmen success story. Dan hari ini bersama-sama dengan kita ada Puan Syafarini Mahmud. Tapi sebelum kita nak jemput beliau bersama-sama dengan kita, jom sama-sama kita saksikan video beliau di skrin. Saya Syafarini binti Mahmud atau dikenali dengan Syah dan saya merupakan one of diamond advisor di dalam SKV Nexus.
Perbezaan antara sistem stokis agent dan juga sistem Nexus ni banyak sangat. Masa dulu saya join SKV sebagai stokis, in reality saya tak nampak yang saya boleh dapat duit sebenarnya. Di zaman stokis, kita as a stokis kena hempas stok. Yang kedua, kena buat postage. Yang ketiga, all the gambar, marketing, copywriting, semuanya atas kepala stokis. Penat sangat, macam nak pergi bercuti pun nak kena bawa stok. Balik kampung raya pun nak kena fikir, mana aku nak postage ni, mana, dah lah saya berada di Besut. Susah sangat nak cari tempat-tempat nak postage lah. Bila kita dapat untung tu tak tahu, tak nampak di mana untung tu. Saya kena fikir hempas stok dalam tak silap saya 10,000. Kalau saya tak letak stok 10,000 tu, saya akan hilang title sebagai stokis. Dan saya punya keuntungan, margin sebagai stokis pun akan tak dapatlah, akan turun pangkat kepada. Okey, baiklah, bersama-sama dengan kita hari ini iaitu Puan Syafarini Mahmud, ataupun kita boleh panggil Syah lah. Betul. Sebelum kita nak mula, mungkin Syah boleh perkenalkan diri dahulu? Boleh. Saya Syafarini binti Mahmud. Okey. Dah berumur 45 tahun pun Okey. Tinggal di Shah Alam sini. Masih lagi bekerja. Okey, dan saya merupakan salah seorang daripada top leader SKV lah. I see. Okay, mungkin Puan boleh cerita juga dengan kita. Puan masih bekerja, tapi Betul. kenapa Puan memilih untuk bersama SKV? Okey, kenapa saya memilih untuk, first kali biar saya share lah kenapa saya buat bisnes ni sebenarnya. Okey. Pertama sekali, sebagai seorang yang bekerja, saya rasa ramai rata-rata yang dalam Zoom ni pun ramai yang bekerja. Tetapi kita kebanyakannya bila orang bekerja ni, kebanyakannya gaji banyak dihabiskan kepada komitmen. End up, kita punya gaji tu rasa macam, cukup-cukup je aku nak hidup bulan ni kan. Bila anak nak minta something, kita tak boleh bagi. Dan itu yang terjadi kepada saya sebenarnya. Dan saya macam bila nak bagi kedai, nak beli barang, macam berkira-kira. Aku tak boleh beli sabun ni mahal. Aku kena ambil ekonsif je yang harga RM2. Serius, itu yang berlaku kepada saya. Dan saya rasa macam bila anak nak minta Coco Crunch lebih daripada sekotak ke berapa ke, saya tak boleh bagi. Sedangkan saya bekerja di sebuah syarikat yang besar juga, tetapi macam saya beritahu, orang bekerja walaupun bergaji, tetapi komitmen tu tinggi. Besar periuk dia, besarlah kerak dia. Dan itu menyebabkan saya rasa macam, aku tak boleh hidup lah macam ni. Sampai bila aku nak berkira dalam semua benda kan. Even mak saya minta pun saya rasa macam, tak boleh lah. Saya rasa macam, saya ada fikiran mengatakan, mak saya mengatakan saya kedekut. Saya rasa tak boleh. So saya kata, aku dah tak boleh hidup macam ni. Aku kena ubah. Saya tak nak lagi biar anak saya minta apa-apa, saya tak boleh bagi. So itu yang menyebabkan saya join, dan kebetulan kakak saya juga join SKV. Dan dia pun ajak juga saya join SKV. Saya tak ada kesedaran dalam nak buat bisnes sebab biasalah kita kan kerja rasa macam malunya aku nak share kat office kan, malunya nanti orang kata kau ni tak cukup duit ke? Tapi hakikatnya betul, kita tak cukup pun duit tu, tapi kita malu nak mengaku. Sehinggalah saya buat keputusan, saya dah join SKV ni pada tahun 2018, tapi saya tak serius dalam SKV sebab orang bekerja dia ada perasaan malu yang nak share dekat orang. Dia tak nak orang tahu yang kau sebenarnya tak ada duit. Kenapa kau buat bisnes? Kan? Jadi itu yang berada dalam diri saya. Dan pada tahun 2021 itulah bila bisnes ni yang suami saya yang buat. Sikit-sikit dia buat. Dan daripada income SKV ni saya dapat 200. Saya dah rasa happy sangat masa tu. Ya Allah bang, berapa bang bulan ni bang? RM200. Ya Allah banyaknya sebab saya boleh guna duit tu untuk saya beli barang dapur. Saya boleh beli barang-barang apa yang anak-anak saya minta. Sabun yang mahal sikit lah. Ya betul, serius. Masa tu saya boleh tengok Ezion, saya boleh tengok Glow. Kan? Kalau tak saya tak boleh tengok, saya kena tengok Econsave saja. Okey, masa tu saya kata, 200 bang, 200. Ya Allah banyaknya. Seronok nanti kita pergi. Maksudnya duit tu hanya extra income tu hanya digunakan untuk beli barang dapur. Dan husband saya ni memang dia jenis yang suka bisnes, suka cari income sikit-sikit kan. Dan income tu makin lama makin bertambah. Sampailah satu tahap pada tahun 2021, income yang suami saya buat itu mencecah 4 angka. Oh. Ya. Dan saya kami suami isteri masih lagi bekerja. Dan alhamdulillah itulah flexibility yang
SKV bagi, walaupun kita bekerja tetapi kita masih lagi boleh buat bisnes seperti biasa. Dan pada tahun 2021 itulah di mana saya bagi tahu suami saya. So saya dah nampak SKV boleh improve ekonomi family saya, boleh improve income. Saya bagi tahu suami, kata bang, jom kita buat sama-sama. Serius lah maksudnya. Ya, serius. Maksud tu saya kata, abang, jom kita buat sama-sama, dan saya bagi tahu dekat suami, kita buat sama-sama kali ni dan saya akan serius. Dan itulah merupakan titik permulaan bisnes saya serius dalam bisnes SKV. Walaupun saya masih bekerja, tapi alhamdulillah kita tahu sistem SKV ni sangat fleksibel. Tak perlu simpan stok, tak perlu packing kan, tak perlu nak kata tak Logistik tak perlu ya, fikir tak perlu lah. fikirlah. Cuma tugas kita sharing, kemudian kita masukkan order dalam sistem dan SKV uruskan selesaikan lah. semuanya. Betul. Tadi Puan kata ada dapat income 4 angka tu kan. Betul. Pada saya 4 angka tu additional income daripada apa yang kita dapat tu sangat tinggi. Kalau kita beli grocery 1,000 pun orang kata boleh penuh lah troli tu kan. Sangat. Itulah yang membuatkan saya membuka fikiran saya, kata okey, SKV ni memang membuahkan income. Kenapa saya tak nak bersungguh-sungguh, sedangkan saya tahu sebenarnya saya masih lagi hidup dalam keadaan berkira-kira, kenapa saya tak nak go all out. Dan itulah titik permulaan saya go all out dalam bisnes SKV. Okey, baik Puan. Satu penjelasan yang detail. Saya tertarik dengan latar belakang Puan sebenarnya. Ya, saya dapat tahu Puan bukan saja bekerja di sebuah syarikat yang agak besar, tidak. Puan bekerja di dalam sebuah one of our main GLC di Malaysia. And you hold a very senior position as well. Betul. So mungkin you nak kongsi sikit tak, sebab saya pasti ramai yang sedang mendengar ni, beratus-ratus orang yang login ni, dan kemudiannya di YouTube nanti lagi beribu-ribu orang akan tengok. Terutamanya mereka ni semua ada pekerjaan. Betul. So ramai orang yang ada pekerjaan ni, macam saya tekankan tadi, ada implikasi tentang SST dan sebagainya. Betul. They need to look for a second source of income. Tapi dia orang bekerja. So macam mana dia orang nak find keseimbangan daripada tanggungjawab pekerjaan tersebut dan menjalankan mencari peluang perniagaan yang kedua, source of income yang kedua. Terutamanya seseorang seperti you, yang mana you memegang position yang senior dan dalam sebuah syarikat GLC yang terbesar di Malaysia. And yet, you adalah salah seorang pemimpin yang paling berjaya di SKV. Apa cara keseimbangan tu Puan? Ramai nak tahu ni. Okey. Saya sebab macam saya bagi tahu, bisnes SKV ni sangat fleksibel kan. Kita tak perlu nak macam saya merupakan seorang yang introvert. So saya banyak platform marketing yang saya gunakan ialah Facebook. Iaitu kita menggunakan Facebook Ads lah. So bila kita ada Facebook Ads ni, so saya punya masa tu hanya melalui telefon saja. Closing saya pun hanya melalui telefon saja. Dan bila keseimbangan ni, saya boleh katakan kita kena sebagai seorang pekerja ni, bila nak berbisnes, kita tahu kenapa kita nak berbisnes. Kita nak improve income. So nak tak nak, bila orang bekerja ni, salah satu dia ialah sangat kedekut dengan masa. Jadi macam masa saya on the way saya pergi kerja, saya akan gunakan untuk sharing, untuk jawab WhatsApp, untuk Facebook. Okey. Dan tengah hari saya akan make sure saya gunakan, sampaikan kawan-kawan saya kata saya pergi lunch dengan kawan-kawan, tetapi saya macam sibuk dengan ni. Sampai kawan-kawan, kau tahu tak apa kita orang sembang ni? Dia jangan ni lah, dia dah dekat London dah tu. Macam sebab saya macam tak berapa fokus kan tu. Aku dengar apa aku cerita tu. Tapi saya masih lagi join dia orang, tapi saya gunakan masa saya tu sebaik mungkin. Dan waktu petang pula selepas balik kerja pun saya fokus untuk sharing, dan kadang-kadang kalau malam tu saya kena closing dan saya bagi tahu dekat suami. Di sinilah pentingnya support daripada suami dan support kalau isteri tu suamilah, contoh suami isteri. Support daripada pasangan lah. Support daripada pasangan, betul. Sebab saya akan bagi tahu suami, bang, saya nak jawab WhatsApp sekejap ni. Boleh tak abang tolong saya untuk jaga anak-anak? Itu paling penting. Bila kita nak berbisnes dan kita bekerja,
Itu paling penting, support pada suami. Kalau semua benda kita nak buat sendiri, saya yakin kita akan burn out. I see. So mana yang kita boleh leveragekan, insya-Allah kita leveragekan. Okay. Now, kita punya tetamu-tetamu sebelum ni kan Puan, bila diorang duduk dekat sofa ni, bila kita tanyakan soalan, banyak perkara yang rahsia terkeluar. Rahsia. Terutamanya pada episod 1, episod 2 benda-benda yang kami tak pernah jangka pun sebenarnya terkeluarlah bila kita tanya soalan. So saya pun nak tanya soalan Puan Okay. So you boleh share lah apa saja yang you rasa you nak share. Soalan saya ialah apakah memori yang termanis lah selama penglibatan you bersama SKB? Memori termanis boleh tak saya cerita mengenai family saya? Boleh. Boleh. Of course. Ni rahsia nak keluar ni. ni. Nangis ni. Tak apa. Silakan Puan. Okey. Macam saya bagi tahu kan, 2021 saya serius dalam SKB dan kita sebagai seorang pekerja ni sangat kedekut dengan masa kan. So, saya boleh katakan pengorbanan paling penting semasa saya membina bisnes SKB ni ialah di waktu malam saya tak ada masa dengan anak. Itu serius. Tapi kita kena faham bila kita membina bisnes, tak kisahlah sama ada kita bekerja ke ataupun memang kita bisnes full time ke, pengorbanan tu mesti ada dalam di awal permulaan bisnes. Dan di awal permulaan bisnes saya serius, saya tak ada masa dengan anak-anak saya. Sampaikan sebab saya kan buat Facebook ads. So saya lah jawab. Ads ni, leads ni masuk tak tentu masa, malam ke petang dia akan masuk. Jadi saya dah menjawab semua. So kalau anak-anak nak tanya, nak datang dekat saya tak boleh. Tolong pergi ke tepi sikit boleh tak? Pergi dekat ayah boleh tak? So nanti ayah saya, husband akan ambil lah. Dan saya berterusan macam tu dalam sebulan, 2 bulan macam tu. 3 bulan jugalah. Sehinggalah saya start mendapat income 5 angka dalam SKB. Dan pada masa itulah saya kata anak-anakku dah berkorban dekat aku kan. Saya cakap, saya kena balas balik apa yang diorang dah korbankan masa dengan saya. So saya kata saya nak buat surprise. So saya belikan bukeh hadiah untuk anak-anak saya. Bukeh tu ialah bukeh duit lah. Okay, setiap seorang dapat bukeh 250 seorang. So ada 4 orang. So saya kata dekat delivery tu saya kata saya nak surprisekan anak-anak saya. Dan masa tu ada ayah saya dengan mak saya juga kat rumah. Saya nak surprisekan mak dengan ayah saya, tolong bantu saya surprisekan dia orang. So untuk mak dengan ayah saya pun saya bagi juga bukeh duit tu. Dan alhamdulillah masa dia orang dapat tu, paling saya tak boleh ingat ialah muka ayah saya. Dia macam sebab dah dapat duit tu kan, dia kata, ya Allah, so saya nampak muka dia macam dia dah rasa macam, ya Allah, anak aku dah berjaya. Itulah yang saya nampak di muka dia. Dia macam sebat, macam bergenang lah air mata dia. Saya kata, okey, saya rasa macam puas. Kata, okey, alhamdulillah, apa yang aku buat ni berbaloi. Itulah yang kepuasan yang paling manis saya rasa sampai sekarang, yang saya masih lagi ingat momen tu. Itulah Puan, SKV kan, bukan saja kami menyampaikan satu peluang perniagaan. Betul. Ya, bukan saja kita mampu mengubah nasib hidup seseorang, bukan saja kita dapat pulangan daripada segi wang ringgit. Betul. Tetapi SKB mampu membuatkan ayah kita bangga dengan kita. Dan itu yang Puan tersentuh tu kan. Ya, betul. Baik, kalau itu momen yang paling manis, boleh tak Puan mungkin kongsi momen yang paling mencabar sepanjang penglibatan Puan dengan SKB? Momen yang paling mencabar, macam saya bagi tahulah, bisnes biasalah adat dia turun dan naik kan. Jadi momen yang paling mencabar bila perniagaan bisnes tu turun, bila mana kita kena fokus. Dan itulah pengorbanan yang macam anak-anak pun kena faham. Tapi alhamdulillah bila kita dah berada dalam bisnes ni, anak-anak pun memahami. Jadi bila kita berada di tahap paling rendah dalam bisnes, tipulah kalau saya kata bisnes ni sentiasa naik setiap masa, tak ada tipu. Dia mesti ada turun dia. So di saat turun itulah saya boleh katakan itu momen yang paling tercabar di mana saya kena bisnes dan juga pekerjaan. So kena betul-betul manage, dan itu pengorbanan yang ataupun cabaran yang paling besar untuk saya hadapi. Di mana bila bisnes tu drop, kita nak naikkan balik. Tapi tak lama sebenarnya. It's just that biasalah bila bisnes drop tu banyak sangat kita akan belajar. So bagi saya setiap kali bisnes drop tu
sebenarnya ada benda yang kita akan belajar. There's a lesson behind it, kan? Yes, betul, exactly. Ya, okey. Satu lagi, Puan. Boleh. Dengan izin, berapakah pendapatan Puan yang paling besar di SKB yang you pernah capai? Pernah capai daripada tahun 2021 Sebulan ke sebulan? Sebulan. Oh, sebulan. Ya. Pendapatan saya yang pernah paling tinggi sepanjang saya start fokus 2021 tu, paling tinggi saya pernah capai ialah 87,000 sebulan. Itu pendapatan, ya? Pendapatan. 87,000, Puan. Betul. So saya nak ulang sekali lagi, ya. Puan Syah adalah seorang pekerja full time. Bekerja di sebuah syarikat GLC yang terbesar di Malaysia. Memainkan peranan in a senior management, and yet dengan SKB you boleh dapat pendapatan 7,000 sebulan, ya. Jadi ramai yang mendengar ni, Puan. Ya. Apakah pesanan Puan kepada mereka yang ingin cari saluran pendapatan kedua, yang ingin bersiap sedia kerana 1 Julai akan pelaksanaan SST. Apa nasihat Puan kepada mereka ni yang mendengar? Okey. Nasihat saya ialah platform SKV ni dah terbaik dah betul. Dan sangat fleksibel. So nasihat saya grab lah peluang ni. Okey. Kerana saya rasa tak ada bisnes lain yang boleh offer se-fleksibel ini untuk mereka yang bekerja. Dan ingin saya sharekan, walaupun saya bekerja, alhamdulillah saya juga mempunyai syarikat Senyum Berhad di dalam bisnes ini. Saya ada juga syarikat Zafisha Senyum Berhad. Saya mempunyai office dan saya juga mempunyai staff. Dan saya rasa macam you bekerja, you can be your own CEO. You boleh jadi CEO. So kat mana? Yes, di SKV. Alhamdulillah saya rasa macam saya juga dah buktikan walaupun you bekerja, you boleh juga bisnes, you boleh ada your office dan you boleh juga ada your staff sambil memberi manfaat, beri peluang pekerjaan kepada orang lain juga. Very good. Now, Puan Syah ni bukan sahaja seorang pekerja. Beliau juga adalah seorang usahawan. Tetapi beliau memegang dua lagi peranan yang lebih berat. Ya, beliau adalah seorang ibu dan juga seorang isteri. Ya, so 4 peranan yang dimainkan oleh Puan, and yet Puan boleh dapat pendapatan yang begitu besar dengan SKB. Okey, soalan terakhir. Soalan fun-fun sikit lah. Boleh. Where's the best place you pernah visit selama penglibatan you dengan SKB? Selama penglibatan saya best place sekejap Banyak lah tu banyak. Dengan SKV ke dengan family? Gitu. Dengan SKB? Okey, dengan SKV. Dengan SKV, saya pernah pergi ke Turki, Bali dan juga Japan. Tapi paling best, paling melekat di hati saya ialah Japan. Japan Ya. Itu dia was just the last trip lah. Ya, betul. Baik, so sekarang ni kita akan ke Rome untuk kita punya travel incentive yang akan datang. Saya pasti Puan Syah pun akan sama-sama pergilah Rome dengan kita ya. InsyaAllah. Ya. Tahniah Puan, okay? Your sharing was very meaningful, ya. Sangat meaningful dan kita ingin ucapkan terima kasih atas apa yang Puan kongsikan tadi. Terima kasih Puan. We wish you all the best. Kita doakan you akan sentiasa berjaya dengan SKB. Amin. Dan marilah kita sama-sama bantu lebih banyak orang lagi yang berjaya. Sebab buat masa ini kita sebenarnya SKB sedang melancarkan misi ya untuk membantu 10,000 orang ya untuk mendapat pendapatan 4 angka. So this is what we intend to do lah ya. So dengan ada pemimpin macam Puan, ya, saya kira dan saya yakin insya-Allah kita dapat bantu ramai orang dengan platform SKV, ya, dengan jenama SKV, dengan produk SKV, dengan pihak pengurusan SKV. Tapi yang lebih penting ialah kerana kita mempunyai pemimpin-pemimpin macam Puan di dalam syarikat ini. Syabas Puan. We wish you all the best and terus sukses bersama SKV. InsyaAllah, amin. Okey.
Okey, baiklah. Itulah tadi bersama-sama dengan kita iaitu Puan Syafarini Mahmud. Jadi sebelum kita ke segmen seterusnya, jom kita fokus di skrin untuk tonton video daripada penaja kita iaitu SKV Mindtropic. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKV. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKV, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Okey, terima kasih penonton-penonton best yang masih bersama kami. Kita dah nak masuk segmen yang terakhir, Syafiq. Ya, betul. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Syafarini dan pendengar-pendengar sekalian. Kalau anda ingin jadi seperti Puan Syafarini, okey, ini saya nak perkenalkan kepada Puan peluang perniagaan SKV. Alright. So, pertamanya, kalau anda dah dengar tadi apa yang kita dah tekankan daripada segi peningkatan cukai SST, ya, pelaksanaan yang akan berlaku pada 1 Julai. Itu pertama. Mungkin kita nak cari apakah jalan penyelesaiannya. Okay, yang kita dah sampaikan tadi, peluang perniagaan SKV, kenapa anda harus pilih SKV, dan juga kalau anda ingin jadi seperti Puan Syah tadi, di mana beliau adalah seorang pekerja di sebuah syarikat yang besar, JLC yang terbesar di Malaysia, memegang peranan sebagai seorang position yang senior, adalah seorang ibu dan juga seorang isteri. Namun beliau masih boleh mendapat pendapatan RM87,000 sebulan, ya. So langkah pertama dia, tuan-tuan dan puan-puan, ialah untuk anda menyertai SKV sebagai nexus, sebagai ejen kami. Dan mulanya tadi saya dah katakan anda boleh mulakan perniagaan SKV dengan jumlah yang sangat kecil, ya, iaitu you can start your business with SKV, ya, dan sama-sama kita dapat capai pendapatan 4 angka macam saya cakap tadi, nak bantu 10,000 orang mencapai pendapatan 4 angka hanya dengan mendapatkan apprentice kit kita yang harganya hanya RM70. So, selepas sesi ini atau sekarang pun lah, ya, anda contact orang yang menjemput anda untuk menonton sesi ini dan terus laksanakan pendaftaran anda dengan hanya RM70. Nah, what do you get dengan RM70 ni? Pertama, anda akan dapat keahlian SKV dan anda dah boleh mula perniagaan anda. Kedua, anda akan dapat sebotol Mindtropic di mana nilainya juga ialah RM70, ya. So bermaksud anda boleh mulakan perniagaan anda secara percuma, because harga nilai produk ini juga ialah RM70. But not only that, walaupun anda dah dengar perkongsian Puan Syah tadi, ya, di mana beliau walaupun bekerja boleh dapat pendapatan RM87,000 sebulan, ya, anda mungkin menyertai SKV, ya. Saya mintalah kalau anda jangan tunggu sampai 1 Julai, ya. Masa tu SSC dah terlaksana dah. Sertai SKV sekarang, ya. Kontak orang yang menjemput anda untuk menonton sesi pada malam ini, ya. Sertai SKV sekarang dengan hanya apprentice kit ni. Dan mungkin anda akan tertanya, okey, saya minat, Syafiq, saya akan masuk malam ni. Okey. Jadi macam mana saya nak mula? Macam mana saya nak jadi macam Puan Syah tadi? Okey, kita di SKV ni mempunyai education system yang tersusun. In fact, kita ada akademi SKV, ya, di mana semua pergerakan anda daripada mula hinggalah anda jadi macam
successful businesswoman macam Puan Syah ni, semuanya telah tersusun. Dan langkah pertama yang anda kena ambil ialah Syafiq akan terangkan. Okey, baiklah. Jadi, kita akan ada Welcome Apprentice pada 1 Julai iaitu pada hari Selasa bermula pada pukul 8.30 malam. So, Welcome Apprentice ni kita akan memberi fokus kepada mereka yang baru sahaja join SKV Nexus dan kita akan ceritakan langkah demi langkah macam mana you nak capai pendapatan 4 angka untuk you breakthrough. Dan macam Sam cakap tadi, di SKV kita ada well structured ataupun organised punya SKV education system yang kita dah rangka untuk you breakthrough pendapatan. Bermula dengan 1,000 yang pertama, 3,000, 5,000 dan seterusnya seperti Puan Syah tadi, pendapatan paling tinggi di SKV mencecah RM82,000. Jadi kepada yang baru sahaja menyertai SKV, jom sama-sama kita sertai Welcome Apprentice ataupun yang baru nak dapatkan apprentice kit. Jadi saya nak mengambil peluang ini juga untuk menjemput semua untuk follow SKV di Instagram, Facebook dan kalau you suka kita akan share recording video best ini di YouTube channel SKV Nexus. Jadi kita boleh tengok dekat ruangan chat, tim kita akan sharekan link. You klik link tu dan you akan dapat akses kepada kita punya Instagram, Facebook dan juga YouTube. Jadi nampaknya kita punya program dah sampai di hujung. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Saya Syafiq bersama-sama dengan saya Samsul. So, mari kita sama-sama menuntut episod yang seterusnya iaitu episod 4. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Bye.